Apakah faedah memegang tongkat semasa memberi khutbah Jumaat? Entah apa soalan dia. Anda baca soalan dia. Saya baca soalan, tuan-tuan boleh tengok macam mana saya nak jawab. Minta maaf bertanya. Saya tak dapat duduk diam dan memerhati seperti Syekh Luqman duduk memerhati Nabi Daud melembutkan besi. Apakah faedah memegang tongkat semasa memberi khutbah Jumaat? Saya nak jawab tentang cerita Luqman tak boleh duduk diam ke nak jawab tentang tongkat ni? Itulah kita kata fahamus soal nisful ijabah. Yang saya fahamnya soalan dia nak tanya tentang pegang tongkat masa khutbah tu. Jadi ada setengah ulama mengatakan bahawa sunat lah bila kita nak khutbah tu kita pegang tongkat. Tongkat ni. Kerana ada riwayat Abu Daud daripada Al-Hakim bin Hazan, dia kata syahidin al-Jum'ah. Kami hadir solat Jumaat dengan Nabi SAW, faqama mutawakkian ala asa. Pernah Nabi pegang atas tongkat. Ataupun pegang kaus ni apa ni, panah dia tu. Dia pegang. Yang penting dia ada benda yang dia pegang. Hadis ni kata ulama sahih, sanad dia hasan. Wala yu'tabaru hadzal i'timad syartan fil khutbah, tapi bukanlah satu syarat. Nak khutbah mesti tongkat. Ulama yang kata sunat tadi sunat ya. Kalau tak pegang pun sah khutbah. Ni masyarakat kita ni jangan tak pegang tongkat. Macam satu benda apa ni besar pun tak salah. Saya kadang-kadang terlupa nak angkat tongkat. Pegang tongkat. Lupa waktu kita muda dulu. Semangat ni khutbah. Waktu tua ni memang cari tongkat dah. Bila saya sakit ni, kita sebabkannya kita boleh itikad, mana boleh bergantung dengan tongkat tu. Jadi ada keperluan lah. Sebab itulah ulama kata sunat. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dia kata apa? Sunat. Kalau boleh kita pegang dengan tongkat. Jadi kalau kata tak berpegang dengan tongkat, jadi tidaklah jadi masalah. Kan? Alhamdulillah.